untuk Trisha signature logo, kita ada colour vanilla powder blush juga. Yang ni antara combination colour yang paling cantik lah Hakim suka. Dia punya detail kat tepi ni kan, dia ada macam apa orang panggil lah, hardware yang ada logo MK kat sini. Memang cantik gila. So bag ni dia tak terlalu besar sangat dan tak terlalu kecil. So kalau korang nak bawa barang banyak pun boleh, tapi nak bawa banyak sangat pun tak boleh. So dia macam tu lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. Nak bawa banyak sangat tak boleh, nak bawa sikit sangat pun tak boleh. Kena bawa sederhana lah. So kalau korang yang jenis yang banyak benda nak bawa tapi tak adalah barang tu macam besar sangat, Hakim recommend korang beli bag yang ni lah. Yang ni, bag ni, yang best ni dia pakai material coated canvas. Korang boleh tengok detail dia, cantik guys, korang tengok lah. And then dia ada pin mount logo dekat sini. Pin mount logo ni memang macam just add apa tu, lebih sikit keserian bag ni lah. And then dia ada 3 kompartmen kat sini. Satu zipper kompartmen kat tengah ni, satu kompartmen macam ni, and then satu lagi kompartmen kat belah depan dia. Okay, so korang nak asingkan barang pun senang. Nak asingkan kunci dengan telefon, nak asingkan makeup dengan barang-barang yang lain. Okay, and dia datangkan dengan strap yang tak boleh detach. So strap ni korang boleh adjust ikut ketinggian korang lah. So kalau macam Hakim pakai, kalau Hakim nak pakai labuh macam ni, Hakim boleh pakai macam ni je. Okay, so korang tengok dia pun tak terlalu besar sangat. So kalau korang suka bag ni, Hakim recommend korang terus check out dekat shopping bag kita. And jangan lupa before korang check out, gunakan voucher yang available dekat kedai kita sekarang supaya korang boleh dapatkan more benefit, discount daripada kita dengan kedai yang kita jual ni. Okay, so kalau nak check out sekarang.